Nah, tengok ni kan. Halo guys, assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam rancangan masak memasak. Oke, hari ini saya nak share resepi cara buat telur bungkus versi kedai Tom Yam. Siapa-siapa makcik-makcik dekat rumah tak tahu nak masak telur bungkus macam mana, dan dekat kedai Tom Yam tu, korang tengok video ni sampai habis, kemudian jangan skip, kemudian share, kemudian follow yang paling penting. Alright, tengok untuk buat telur bungkus, kita buat telur bungkus ayam guys. Ayam, kalau korang nak tukar daging pun boleh. Daging udang, sotong, kambing, apa, kepo semua boleh tukar, tak ada masalah. Resepi sama je. Kemudian kat sini ada bawang putih, bawang holland, cili padi, bawang kubis sikit, tomato. Kemudian ada sayur ABC. Saya campur. Ayam. Ayam ni kita cincang tau. Dia telur bungkus, telur bestik tak sama tau, lain. Kalau telur bungkus balut dengan telur. Kalau telur bestik telur dari luar. Okey. Setelah kita cincang dia dah hancur jadi macam ini, tengok. Dia akan jadi macam ni guys. Okey. Kemudian baru kita masuk dalam bekas tadi. Kita panaskan kuali dulu. Minyak dah panas, masuk ayam yang kita dah cincang tadi. Okey, bawang putih. Ini bahan ni kita kacil-kacil macam ni. Kita potong nipis-nipis. Kemudian bawang kubis. Bawang kubis pun sama. Kemudian cili padi. Siapa-siapa yang nak buka kedai ke, nak meniaga ke, boleh, tak ada masalah. Saya halalkan. Itu pun sama. Kemudian kita masukkan bahan ni kita dah sediakan tadi, masuk dalam. Kemudian masuk ni sayur ni, kita campur. Kemudian kita masukkan cili bo. Kita tumis dulu. Okey, untuk perasa dia pula. Ni ajinomoto sikit, gula sikit, cili, kicap potong, kicap sotong. Ni je perasa. Kemudian kita masuk dalam. Campur dengan telur lagi. Oh, menyala Pak Bu. Kan kita taruh ni sikit, kicap bukit. Ni api-api ni sedap tahu, ini smoky. Siap, tengok. Sekarang kita buat telur dia, kita balut dengan telur. Alright. Ni telur dah siap, ayam di lauk dia dah siap. Kemudian, okey guys, sekarang kita nak balut ni lauk tadi. Ni telur dia. Sekarang jom. Okay guys, lagi satu tips, bila kita balut telur tu, kita nak buat macam pepaya tu, kuali kena panas tau. Kuali kena panas satu, kemudian bagi minyak tepi-tepi ni supaya dia jangan melekat. Ni telur yang kita dah pancur tadi. Ni cara buat telur bungkus ya. Gelek dia macam ni. Bagi rata. Bagi dia betul-betul rata guys. Buat petayam pun macam ni juga. Kita masuk ayam tadi. Letak sedikit minyak tepi-tepi ni supaya dia jangan melekat nanti bila kita angkat. Kemudian kita buka api sikit bagi telur tu masak. Tu. Nak tahu dia lekat-lekat, kita goyang sikit kuali ni. Nampak? Ini menandakan dia tak terlekat Cara dia terbalikkan dia. Korang tengok ni kan. Nampak? Kemudian kita hidang. Kemudian kita hidang sini. Ini bukan petaya tau. Ini telur bungkus. Okay. Inilah dia telur bungkus kita. Siapa-siapa nak mencuba, boleh cuba dekat rumah. Yang paling penting korang jangan lupa follow, subscribe, komen, like, share. Wow dia guys. Alright, selamat mencuba. Bye bye. Assalamualaikum.